5.78 juta ditukarkan kepada nombor bulat. Jadi apabila pecahan juta ditukarkan kepada nombor bulat, operasi yang terlibat ialah darab. Jadi 5.78 kita darabkan dengan 1 juta. Okey, 1 juta ni maksudnya sifar dia ada 6. Okey, untuk operasi darab dengan 1 juta kita tak perlu buat dalam bentuk lazim. Okey, kita hanya gerakkan titik tu ke kanan. Okey, jadi saya akan tunjuk contoh. Okey, lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bermaksud kita gerakkan titik ni ke kanan sebanyak 6 pergerakan. Satu pergerakan satu nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, saya buat anak panah sini bermaksud apa? Dia bergerak ke arah kanan. Kalau tak ada anak panah ni, kan kita tak tahu dia bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Kemudian kita salin saja jawapannya. Okey, 5, 7, 8. Okey, sifar ni titik perpuluhan ni kita dah gerakkan ke belakang. Okey, jadi bagi pergerakan yang tak ada nombor ni, ada 1, 2, 3, 4 tempat ni, kita gantikan dia dengan sifar. 1, 2, 3, 4. Ingat satu pergerakan ni satu nombor tau. Jadi 5, 7, 8. Yang ni sifar, 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 sifar. Jadi jawapannya ialah 5,780,000. Okey, ingat operasi darab kita gerak ke kanan. Berapa kali nak gerak? Ikut bilangan sifar. Sifar dia ada 6, jadi geraknya 6 kali lah. Okey, ini contoh A. Sekarang kita lihat daripada contoh B. Sifar perpuluhan 674 juta. Sifar perpuluhan 674 juta. Operasi yang sama, sifar perpuluhan 674 darabkan dengan 1 juta. Okey. Okey, kita gerakkan 6 kali juga. Sebab apa kita gerak 6 ke kanan? Sebab sifar dia ada 6 kan? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi apa nombor yang tinggal? Sifar 674. Sifar, sifar, sifar. Okey, apabila kita jumpa jawapan macam ni, sifar di depan ni tak ada nilai. Jadi kita tak perlu tulis. Sebab apa? Titik perpuluhan tu dah pergi kat belakang kan. Jadi sifar depan ni tak ada nilai. Jadi tak perlu tulis lah. Jadi jawapannya sebenarnya ialah 674 sifar, sifar, sifar ataupun 674,000. Ingat apabila sifar ni di depan tak perlu tulis. Tetapi kalau selepas sifar ni ada titik perpuluhan, tu kena tulis. Oleh sebab selepas sifar ni tak ada titik perpuluhan, jadi sifar ni tak ada nilai. Jadi bila tak ada nilai, kita tak perlu tulis. Okey.